Kembali lagi di channel Kiang Plan. Hari ini saya nak ajak korang ikut saya turun ke kebun. Projek kali ini kita nak tanam kacang botol. Tetapi sebelum boleh tanam, kenalah kita sediakan rumah dia dulu. Tengoklah keadaan tapak ni, rumput pun dah naik tinggi paras lutut. Jadi langkah pertama memang kena berpeluh sedikit. Kita menebas bagi bersihkan supaya senang nak buat kerja-kerja seterusnya nanti. Jom kita teruskan. Seterusnya, bila tapak dah bersih, kita masuk ke fasa buat batas. Saya cangkul tanah ini dalam-dalam sedikit bagi dia naik tinggi. Kenapa kena buat batas? Supaya air tak bertakung bila hujan. Sebab kacang botol ni dia tak suka kaki dia berendam lama sangat dalam air. Lepas batas dah siap cantik, saya taburkan baja tai ayam secara merata di atas permukaan batas. Jangan kedekut sangat bab baja asas ni, sebab tai ayam ni bagus untuk bagi nutrisi organik pada tanah. Kemudian tugas yang paling penting ialah kita gaulkan, gempurkan balik tanah tu. Kita nak baja tai ayam tadi sebati dengan tanah supaya akar benih nanti senang nak serap khasiat bila dia mula tumbuh. Hari ini kita menyemai benih kacang botol. Tetapi sebelum kita letak tanah, saya gunakan teknik lama. Kita rendam dulu benih-benih ni dalam air selama lebih kurang 30 minit. Tujuannya supaya kulit benih yang keras itu jadi lebih lembut. Jadi proses pencambahan nanti akan jadi lebih cepat dan peratus untuk dia tumbuh lebih tinggi. Lepas cukup 30 minit merendam, saya terus bawa ke batas untuk disemai. Saya guna style lama, kita buat lubang kecil guna jari ataupun kayu. Masukkan benih dan tutup nipis dengan tanah. Tak perlu tanam dalam sangat. Cukup sekadar dia terlindung. Cara ini memang nampak ringkas tapi berkesan. Masuk hari yang ketujuh, kita dah boleh nampak tunas-tunas hijau mula menjengah keluar dari tanah. Memang rasa puas hati sangat bila tengok benih yang kita semai itu semuanya bangun. Sekarang ni pejam celik, usia tanaman kacang botol saya dah pun mencecah 14 hari. Batang dia pun dah mula nampak kukuh dan daun-daunnya pun dah makin banyak keluar. Untuk pastikan pertumbuhan dia terus mantap pada usia 2 minggu ni, saya akan bagi makanan tambahan. Saya gunakan baja NPK 15-15-15. Baja ini memang seimbang untuk fasa pertumbuhan macam ni. Saya tabur keliling pokok, tetapi ingat ya, jangan terkena pada batang dia. Nanti pokok boleh lecur ataupun mati. Kita bagi jarak sedikit dalam 1 atau 2 inci dari pangkal. Bila pokok dah makin tinggi, dia dah mula cari tempat nak berpaut. Jadi hari ini kerja saya adalah buat para ataupun junjung untuk kacang botol ini. Kacang botol ini sifat dia memanjat. Kalau kita biarkan dia menjalar ke tanah, nanti buah dia kotor, kena penyakit dan susah kita nak petik hasil nanti. Saya gunakan kayu, buluh dan tali untuk buat struktur yang kukuh. Saya buat para ni tinggi sedikit supaya nanti bila dah rimbun, udara boleh lalu kat bawah dan kita pun senang nak berjalan dekat bawah bila masa kita memetik buahnya nanti. Proses ini mengambil masa sedikit, kena ikat kuat-kuat supaya tak tumbang bila kena angin kuat atau bila buah dah sarat nanti. Sekarang pokok-pokok ni dah ada tangga untuk dia naik ke atas. Barulah dia boleh kembangkan daun dengan lebih luas.
Okeylah, itu saja perkongsian saya untuk video kali ini. Bermula dari tanah semak sampai ke pokok dah ada para sendiri. Berkebun ni memang memerlukan kesabaran, tetapi hasil dia memang sangat berbaloi. Lepas ni kita cuma perlu pantau serangga perosak dan pastikan siraman cukup. Terima kasih kerana sudi menonton perjalanan kebun kecil saya ini. Jangan lupa terus sokong dan kita jumpa lagi di video perkembangan hasil kacang botol nanti.